Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air dulu. Hari ini kita membaca surat khabar Metro. Dia mengisarkan tentang jalur emas keempat yang masih misteri, di mana jalur emas keempat ini di Semenanjung Malaysia masih belum diterokai secara menyeluruh. Meskipun kawasan seperti Lubuk, Mandi dan Mersing pernah mencetuskan Gold Rush sekitar 10 tahun lalu, ya, kawasan ini kekal misteri berbanding 3 jalur emas yang sudah dikenal pasti dan diteroka. Antaranya di Raub, ya, Raub, Penjom, Selinsing, Menggapur dan Chini. Ya, lapor Muhammad Raziz Ismail dan Payalinda Yahya. Ni gambar emas dia letak seketul Gold Rush, ya. Siapa banyak main in 10 cuci 30 dia tahu Gold Rush ada game, ya. Malaysia simpan mineral bernilai 4.11 trilion. Lagi mahal, lagi diburu, ya, kata dia. Kalau ada dalam ni dia buatlah pula pemburu emas ini. Ada juga gambar yang sedang mendulang, ya. Ramai golongan belia sanggup mengganda nyawa mengambil risiko untuk membuka pelombok emas haram tanpa memikirkan keselamatan diri. Ada yang sedang meraup ataupun mendulang emas ini, ya. Kenaikan harga emas di pasaran melepasi RM450 segram menjadi punca kemunculan ramai pemburu emas haram di daerah ini sejak 2 bulan lalu. Ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Apabila kerjaya itu menarik minat golongan belia yang mengejar pendapatan lumayan hasil kegiatan pelombongan biji, ya, bahagia berkenaan rezeki terpijak buat mereka apabila dikatakan mampu meraih hingga 2,000 sehari sekiranya kawasan pencarian diterokai mempunyai sumber emas yang banyak. Namun kejaya itu tidak semudah disangka. Berikutan mereka perlu bergadai nyawa ketika menyedut pasir, ya. Dia kena sedut pasir dalam tanah tu, bawa ke atas baru boleh tengok dia punya perbezaan antara tanah dan emas, ya. Malah pencari emas ini juga perlu sentiasa berwaspada dengan pihak berwajib yang memantau aktiviti mereka kerana pekerjaan yang dilakukan mereka ini adalah salah di sisi undang-undang dan memerlukan lesen. Ini masalah dia. Dia memerlukan lesen lah, ya. Seorang pencari emas yang hanya mahu dikenali sebagai Aidil 37 mengakui menceburi profession ini. Dia dapat nombor ramah Aidil ni, umur 37. Berlaku kenaikan harga emas mendadak tahun ini. Menurutnya ramai golongan belia sanggup menggadai nyawa dan mengambil risiko untuk menjadi pelombok emas haram tanpa memikirkan keselamatan diri, ya. Bagaimanapun katanya pekerjaan memburu emas turut bergantung kepada nasib dan usaha. Memang benar ada yang pernah mendapat pendapatan sehingga 2,000 dalam sehari sekiranya kawasan ditemui adalah lubuk emas. Namun semuanya berisiko tinggi. Ini kerana kami perlu menyelam, ya, dalam, ya, sedalam 6 hingga 8 meter menggunakan tangki oksigen untuk menyedut tanah di dasar sungai. Proses untuk mendapatkan, ya, emas juga mengambil masa. Biasanya kami akan masuk dalam hutan dengan bawa peralatannya khas, ya. Menurutnya kerja dimulakan dengan proses menggali atau menyedut tanah menggunakan alat menyedut dipanggil siput pasir, dan setelah tanah disedut ia akan letakkan di atas palung untuk mengasingkan tanah dan emas. Banyak kerja dia, bukannya boleh sedut dan terus jual, tak. Palung ini dihasilkan sendiri menggunakan beberapa bahan termasuk alas kaki di dalam kereta. Ya. Katanya menurutnya pasir emas akan melekat pada karpet ini sebelum diletakkan di atas dulang bagi proses mendulang. Proses mendulang juga mengambil masa yang lama dan ada setengah pencari emas bekerja secara berkumpulan. Namun jika hujan berterusan kami akan menghentikan aktiviti mencari emas, katanya ketika temu di sini. Menurutnya dia mampu memperoleh antara 2 hingga 3 gram emas sehari dengan bekerja bermula awal pagi hingga waktu petang. Saya belum cari pembeli berikutan. Ada peraih emas yang akan datang untuk membeli logam emas ini pada harga 350 hingga 400 segram, katanya. Aidil berkata
Bagi pencari emas berpengalaman, mereka mampu mengenal lokasi keberadaan emas dengan hanya melihat keadaan dan bentuk sungai. Tengok bentuk sungai, keadaan sungai, dia pun dah tahu di situ ada emas. Ni idea ni. Lesen balak tapi lombong emas Gua Musang. Menyalahguna lesen melombong bijih timah atau pembalakan sebagai lesen untuk muka kawasan dan melakukan aktiviti pelombongan emas. Itu taktik yang digunakan oleh syarikat tertentu untuk melombong emas secara sorok-sorok. Di daerah ini, menurut sumber, modus operandi yang digunakan syarikat ini membolehkan mereka melombong hasil emas beberapa kawasan di daerah ini. Katanya antara kawasan yang menjadi tumpuan termasuk lokasi pendalaman dihuni orang asli yang kaya dengan pelbagai hasil bumi. Saya difahamkan lesen aktiviti pelombongan terbabit adalah untuk melombong biji besi. Namun terdapat kawasan itu juga logam emas. Bila mereka melombong biji, akan ada juga hasil emas yang turut dikaut sekali. Katanya ketika dihubungi di sini, aktiviti pelombongan biji yang dilakukan di kawasan pendalaman, penyampaian orang asli itu sudah lakukan sejak hampir 10 tahun lalu. Aktiviti pelombongan ini juga menyebabkan sungai tercemar dan memberi kesan kepada penduduk orang asli yang tinggal di pendalaman. Apabila sungai tercemar dan mengganggu ekosistem alam, keadaan ini turut menjejaskan sumber makanan dan pendapat orang asli di kawasan pendalaman yang mencari hasil sungai untuk sara hidup serta sumber pendapatan. Jadi dia ada bagilah lokasi-lokasi jalur-jalur emas jalur emas 2, jalur emas 1. Dia ada poin-poin dia. Pelombongan emas di Kelantan ni dia ada poin dia, sehingga kan boleh keluar emas berketul-ketul dan dibagi juga tempat-tempat emas deposit emas utama katanya Berceng Cinong 1 dia tulis. Kemudian dia bagi Ulu Sukur 2, 3 Ketuk Batu, 4 Selinsing, 5 Kecau Tui, 6 Penjong, 7 Tersang, 8 Rauk. Rauk lepas. Rauk, 9 Pasuh, 10 Kanan Kerbau, 11 Batu Bersawah, 12 Cindras, 13 Kadanak, 14 Kua Setir, 15 Sungai Cekir, 16 Sungai Sok, 18 Sungai Magi, 18 Sungai Aring, 19 Ceruh. Ceruh ada ni. 20 Menggapur, 21 Jementah, 22 Tasik Cini, 23 Lubuk Mandi, 24 Sungai Pelong, 25 Mersing, 26 Bidor, 27 Murai. Negeri Pantai Timur paling kaya dengan mineral emas. Kedudukan beberapa daerah di Kelantan terletak di jalur semenanjung Malaysia yang merentas utara ke selatan, menjadikannya sebagai antara negeri yang kaya dengan sumber emas. Pensyarah kanan Jabatan Geosains Fakulti Sains Bumi Universiti Malaysia Kelantan UMK, Dr. Muhammad Syakir Sulaiman berkata, jalur emas di semenanjung Malaysia terbahagi kepada 4 jalur utama, terbentuk akibat pergerakan kerak bumi lama. Kata dia. 2 jalur utama di Pahang dan Kelantan, zon Bentong Rauk adalah kawasan lombong emas terkenal seperti Rauk dan Selinsing. Jalur lain pula terdapat di kawasan Salsa dan batuan volkanik seperti di Terengganu dan Johor yang masih kurang diterokai. Jalur emas yang paling terkenal ialah Central Gold Belt yang merentasi negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Jalur ini adalah kawasan yang kaya dengan mineral emas dan menjadi tumpuan utama aktiviti pelombongan Malaysia di Malaysia katanya. Tambahan, jalur ini terbentuk kerana aktiviti tektonik magmatik yang kompleks yang berlaku semasa pelanggaran blok kerak itu. Secara ringkas, jalur emas ini terbentuk 2 bahagian kerak bumi bertembung dan magma serta air panas membawa emas ke rekahan batuan. Ini dia. Kemudian di mana emas itu mengendap dan berkumpul membentuk deposit yang boleh dilombong katanya. Menurutnya, lokasi utama lubuk emas di Kelantan ialah kawasan Tanah Merah, khususnya mungkin sektor yang kini menjadi pusat pelombongan emas berskala besar. Katanya syarikat seperti Niche Capital Emas Holding berjaya menghasilkan jongkok emas pertama di Lombong Sokor Utara baru-baru ini, menandakan keberhasilan penerokaan dan pelombongan di kawasan itu. Lawa pula apa maybe dia orang ni. Siap ada saru.
Ya, selain itu kawasan Gua Musang terutamanya di Kampung Pulai, Jeli dan Kuala Kerai juga adalah antara kawasan yang aktif dengan aktiviti pelombongan emas. Kawasan ini sudah lama dikenali sebagai lubuk emas sejak zaman dahulu lagi masih menjadi tumpuan pelombong sehingga hari ini. Di Kampung Kalai, Jeli terdapat terowong lama yang tinggalkan pelombong yang dipercayai mula melombong sekitar tahun 1900 katanya. Beliau berkata emas yang ditemui di Kelantan biasanya adalah jenis 850-83.5% emas tulen, emas 916 91.6% emas tulen, dan emas 999 99.9% emas tulen yang sangat popular di kalangan penduduk tempatan. Perbezaan utama emas Kelantan dan dengan negeri lain bukan pada ketulinan sebenar emas, kerana ketulinan diukur berdasarkan karat yang sama di seluruh Malaysia, tetapi lebih kepada kualiti kerja tangan dan reka bentuk yang unik ya, serta tradisional dari Kelantan yang membuatkan emas di sana mendapat tempat istimewa di hati pembeli. Selain itu, emas Kelantan juga sering dikaitkan dengan harga yang kompetitif ya, dan kepercayaan tinggi terhadap ketulinannya oleh masyarakat setempat. Katanya. Begitu besar ya penangan emas ni. 3 muka surat dia buat untuk cerita emas saja di dalam surat khabar Metro. Saya baca sikit. Emas dan bauksit tertanam di bawah bumi Semenanjung. Harta karun RM1.3 trilion. Besar dia buat ni ya. So besar-besarnya ditulisnya. Terdapat mineral berlogam termasuk emas dan bauksit tersembunyi bernilai 1.3 trilion di kawasan jalur emas Semenanjung, Malaysia. Ini berdasarkan laporan tahunan Jabatan Mineral. Galian emas terbentuk dalam 4 jalur. Emas yang melintasi arah utara sehingga selatan Semenanjung mengikut aktiviti tektonik lampau. Dalam Geoscience 2020 sebelum ini berhubung simpanan sumber mineral di Malaysia bernilai RM4.11 trilion ya. Galian berharga itu terdiri daripada mineral berlogam termasuk mineral bukan logam 2.96 trilion dan mineral tenaga RM0.12 trilion. Presiden Institut Geologi Malaysia Abdul Rashid Jaafar berkata, mengikut rekod eksplorasi Jabatan Mineral dan Geoscience, terdapat banyak kawasan berpotensi sumber emas yang kena pasti melalui tinjauan awal pihak berkenaan. Bagaimanapun, katanya ia memerlukan kajian susulan secara terperinci untuk penilaian sebenar nilai ekonomi sumber galian itu. Ahli geologi bersepakat bahawa galian emas di Semenanjung terbentuk dalam 4 jalur emas yang merentasi arah utara hingga selatan Semenanjung mengikut aktiviti tektonik lampau, katanya. Abdul Rashid beritahu jalur emas itu 1 dan jalur emas 2 wujud dalam zon ya, bentong rauk, manakala jalur emas 3 pula berada zon sesar lebir lepar, katanya. Antara lombong emas yang popular di jalur emas 2 ialah penjom rauk dan selingsing, manakala menggapur dan cini pula berada di jalur emas 3. Jalur emas 4 yang masih belum dilakukan kajian insentif ya, masih menjadi misteri walaupun aktiviti pelombongan di Lubuk Mandi dan Gold Rush di Mesin Johor berlaku lebih kurang 10 tahun dahulu, ujarnya. Secara geologinya, emas banyak berasosiasi dengan bantuan vulkanik seperti base air desit. Terdapat banyak di jalur tengah timur Semenanjung. Sesungguhnya Malaysia kaya dengan hasil bumi yang berkualiti dan berkuantiti. Bauksit yang berpunca daripada luluha hawa batuan basalt pula banyak tersebar di kawasan Kuantan dan selatan Terengganu, katanya. Abdul Rashid berkata, Pelan transformasi industri mineral negara 21-23 dilancarkan untuk merancakkan kembali industri pelancongan negara yang menjadi sasaran ya. Jadi Gua Musang dia ada juga laporan yang mana mengatakan PTG ya, antara pelatan menjaga melombok emas haram yang dirampas oleh polis PTG dalam operasi Fekra Air Degong Sungai Jeli Air Lanas. PTG buka 39 kertas siasatan, maksudnya nangkap ni. Mantauan dan operasi terusan dilakukan pejabat tanah dan galian PTG dengan kerjasama pelbagai agensi dalam usaha menangani aktiviti pelombongan haram di negeri ini. Pengarahnya Nik Rais Daud berkata,
Pihaknya memandang serius maklumat berhubung aktiviti pelombongan haram emas berkaitan ia boleh menjejaskan ekosistem alam sekitar. Beliau berkata, sejak tahun lalu sebanyak 39 operasi sudah dijalankan dan sehingga Mei ini 9 operasi mineral lakukan bagi mengekang aktiviti pelombongan haram emas. Katanya daripada operasi yang lakukan itu sebanyak 39 kertas siasatan sudah dibuka dan pihaknya memandang serius maklumat berhubung aktiviti pelombongan haram emas berkaitan ia boleh menjejaskan ekosistem dan alam sekitar. Menurutnya, pihaknya turut mendapat kerjasama daripada berbagai agensi menangani aktiviti pelombongan haram ini. Aktiviti pelombongan emas ini menyebabkan punca hakisan dan tebing sungai runtuh. Setakat ini tiada lesen melombong emas dikeluarkan PTJ di kawasan berhampiran penempatan penduduk. Kami turut mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi antara polis, Jabatan Alam Sekitar, Pejabat Tanah Jajahan, Jabatan Imigresen serta pihak perkhidmatan sekiranya kes pelombongan haram ini berlaku di kawasan mereka. Agensi ini akan menyerahkan tangkapan yang dibuat kepada kami untuk diambil tindakan terhadap pelombong haram ini, katanya. Nick Raisnan berkata, sehingga kini tiada tangkapan dibuat terhadap individu yang terbabit pelombong emas kerana kebanyakan mereka berjaya melarikan diri. Namun peralatan melombong seperti jentera berjaya disita. Beliau turut menasihati orang ramai atau pemilik jentera berat tidak sewenang-wenangnya menyewakan jentera berat yang mereka kepada individu yang terbabit dengan aktiviti pelombongan haram. Pihak PTJ dengan kerjasama polis dan agensi penguatkuasa akan sentiasa memantau setiap pergerakan jentera yang masuki kawasan melombong dan mengusahakan lombong haram tanpa kelulusan. Selain itu, pengusaha jentera juga diingatkan tidak menyewakan jentera mereka kepada pengusaha lombong yang tidak mempunyai kelulusan melombong sama ada emas, pasir serta logam berjadual bagi komersial haram. Kompaun RM50,000 hingga RM100,000 dikenakan setiap satu jentera yang disita selaras dengan pelakuan kesalahan melombong tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa negeri Kelantan mengikut enakmen mineral negeri Kelantan 2001, katanya. Jadi dia lebih kepada ceritanya di dalam Kelantan lah, Gua Musang. Tapi dia petik juga rauk, ya. Jadi terima kasih lah orang Rauk. Dan terima kasih kepada Metro lah telah menaikkan nama Rauk, daerah Rauk sekali lagi, ya. Menceritakan tentang emas yang berada di Rauk dan ini boleh mengangkat nama Rauk, ya, daerah Rauk. Walaupun kebanyakannya, ya, bukan orang kata bukan pengusaha sepenuhnya orang Rauk lah, ya, yang kaya-kaya, ya. Tapi tidak apa, rezeki untuk dikongsi. Yang penting ada membuka peluang dan ruang kepada peniaga-peniaga di daerah Rauk untuk berniaga, ya, dengan menggunakan nama emas, ya. Menggunakan nama-nama ini untuk mengangkat perniagaan-perniagaan di sekitar Rauk ini. Dan hari ini juga berlangsung bird race yang mana saya terlepas juga. Hari ni, hari semalam dan hari ni, hari Sabtu Ahad, bird race di International Bird Race di Bukit Fraser. Kita terlepas. Kita dah berada di Kuala Lumpur kerana ada majlis sikit. Patut kalau kita tahu semalam kita boleh pergi kejap, tapi mungkin agak kekangan masa lah, tidak dapat kita mengikuti bird race, International Bird Race pada tahun 2024 ini. Kita gagal lah untuk bersama dengan Bukit Fraser. Bukit Fraser ni dalam daerah Rauk. Nak menceritakan tentang bird race pula. Nanti kita kongsi lagi, sharing lagi topik. Yang mana baru masuk ke channel Sagato Bikers, minta subscribe channel ini dan bantu beri sokongan moral anda dengan meninggalkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghormati azan, kita tamatkan dulu video ini. Luncur. Tutup ya. Wah, dia tutup sampai sini. Ini gede. Maghrib, okay?